Bunyi krok-krek penyodok yang mencedok konkrit basah bergema aneh di dalam tapak pembinaan yang gelap. Di celah-celah bunyi itu, sesekali terselit gelak ketawa kejam seperti haiwan buas. Seorang wanita yang diikat ketat dengan tali dan disumbat mulutnya dicampak ke dalam lubang sempit berbentuk segi empat yang dindingnya belum siap. Seketika kemudian, cecair kelabu yang sejuk dan lembap mula melimpah masuk, membanjiri buku lali, lutut, pinggang dan bahunya tanpa belas kasihan. Itu adalah adunan semen. Dari kegelapan di luar dinding, seorang lelaki dengan cerut di mulutnya menyaksikan seluruh adegan itu dengan rasa puas. Dia menyeringai sinis, "Padan muka kau. Ini adalah kubur konkrit yang paling sempurna untuk si jalang yang banyak mulut." "Tidurlah dengan tenang," mejar Sofia. Dia membuat isyarat tangan. Orang kanannya menuangkan simen terakhir dan melicinkan permukaan akhir dinding dengan tangannya. Ia adalah pengedap yang sempurna. Semuanya tenggelam dalam keheningan dan kegelapan yang mutlak. Namun, wanita yang terperangkap di dalam kubur konkrit itu tidak berputus asa. Tidak ada ketakutan di matanya. Dia berjaya mewujudkan ruang bernafas yang sangat kecil, berbekalkan simen yang sudah mencecah dagunya dan mula menggerakkan kakinya. Satu serpihan logam yang sangat kecil disembunyikan di dalam tumit bat tempurnya. Dia mula menggeselkan serpihan itu dengan penuh keputusasaan pada batu-batu kecil yang terkandung dalam simen. Dia perlu mencipta percikan api. Satu percikan kecil sahaja untuk memecahkan kegelapan neraka ini. 2 minggu sebelum insiden, di Bilik Alfa, sebuah bilik mesyuarat rahsia di bunker bawah tanah Markas Angkatan Tentera Malaysia, ATM, jantung kepada Kementerian Pertahanan, MIADF. Udara di situ begitu tegang, seolah-olah akan meletup bila-bila masa. Di meja mesyuarat, para pegawai kanan tentera termasuk Panglima Angkatan Tentera Parti duduk dengan wajah yang muram. Sebuah gambar satelit dipaparkan pada skrin besar. Ia adalah gambaran sebuah projek perumahan tentera yang baru disiapkan di kawasan sensitif di Hulu Langat. Pada pandangan luar, ia kelihatan seperti bangunan yang biasa dan kukuh dengan kemudahan terkini. Ini adalah projek perumahan Wira PPW yang dibina oleh Regimen Jurutera Diraja 100 Satan. Pegawai audit Mindef memulakan laporannya sambil menunjuk gambar itu dengan penunjuk laser. "Kami baru-baru ini menerima maklumat tanpa nama. Kandungannya menyatakan bahawa terdapat rasuah berskala besar semasa proses pembinaan bangunan itu dan terdapat masalah serius dengan keselamatan strukturnya." Bilik mesyuarat mula riuh. "Rasuah apa?" Menurut pemberi maklumat, Kolonel Dato' Azman bin Mansor, Komandan Regimen, telah berpakat dengan kontraktor untuk menipu spesifikasi dan kuantiti besi tertulang, tegangan tinggi, bahan teras bangunan dan menggelapkan sejumlah besar wang. Dia didakwa telah menggunakan besi tertulang Cina yang murah dan tak berkualiti yang di bawah standard. Apa jika itu benar? Seorang jeneral veteran mengeluarkan jeritan marah. Itu bukan sekadar rasuah, itu adalah pengkhianatan yang mempertaruhkan nyawa ratusan anggota. Jika berlaku perang dan sebiji bom jatuh, perumahan itu mungkin akan runtuh serta-merta. Masalahnya ialah, kami tidak mempunyai bukti fizikal. Pegawai audit itu menghela nafas. Pemberi maklumat sangat takut akan keselamatannya. Kolonel Azman dikenali sebagai seorang yang kejam dan bengis dalam unitnya digelar si zalim. Di sekelilingnya, terdapat 5 serigala orang kanannya yang setia yang merumitkan keadaan seperti sarang laba-laba, menjadikan unit itu seperti kubu besi yang tidak dapat ditembusi oleh pengawasan atau siasatan luar. Kami telah mencuba siasatan dalaman beberapa kali, tetapi setiap kali gagal kerana maklumat bocor terlebih dahulu. Bilik mesyuarat itu tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Tanpa bukti, mereka tidak boleh menyentuh seorang kolonel yang sedang bertugas, walaupun mereka mempunyai syak wasangka yang kuat. Tepat pada ketika itu, seorang pegawai wanita yang duduk diam di hujung meja mesyuarat bersuara, "Biar saya pergi."
Suaranya yang perlahan tetapi berwibawa menarik perhatian semua. Brigadier Jeneral Brig Gen Datin Noraidah binti Sulaiman. Graduan wanita terbaik Akademi Tentera Pertama, Jeneral wanita termuda yang dinaikkan pangkat dan kini Ketua Pasukan Khas Integriti MINDEF, PKI MINDEF. Nama samarannya adalah Athena, nama yang diberikan kerana kecerdasan tajamnya dan keupayaan membuat keputusan strategik yang tidak pernah tersilap, seolah-olah dia adalah Dewi Perang itu sendiri. PAT memandangnya dengan risau. Brig Gen Datin Noraidah, ini berbahaya. Azman itu bukan calang-calang. Saya dengar dia hampir seperti haiwan buas. Saya tahu Tuan Panglima, sebab itu saya perlu pergi. Mata Noraidah bersinar dingin. Apa yang diperlukan sekarang bukanlah audit rasmi. Kita memerlukan operasi untuk menyusup ke jantung musuh dan menipu mata mereka sepenuhnya. Dan saya adalah orang yang paling sesuai untuk operasi itu. Keyakinan dalam sikapnya perlahan-lahan mengubah suasana berat di bilik mesyuarat itu. Dia berjalan ke hadapan skrin dan mula membentangkan rancangan operasinya. Saya akan melepaskan semua pangkat dan identiti saya dan menyamar sebagai Meja untuk menyusup ke Regimen Jurutera 101. Identiti penyamaran saya adalah Meja Nur Sofia binti Hashim, pegawai urusan penilaian keselamatan bangunan yang dihantar dari bahagian kemudahan MINDEF. Misi saya adalah untuk mendapatkan bukti penting yang membuktikan kecacatan struktur PPW sambil mengelakkan syakwasangka Kolonel Azman. Seorang diri? Tidak. Pasukan sokongan minimum saya akan menunggu di luar. Tetapi penyusupan ke dalam unit akan saya lakukan seorang diri, lebih ramai orang, lebih tinggi risiko pendedahan. Rancangannya berani dan teliti, seperti rancangan operasi pasukan khas elit yang menyusup ke wilayah musuh. Semua jeneral di bilik mesyuarat itu terpukau dengan taklimatnya. Akhirnya, mereka meluluskan rancangannya. Hari operasi dah. Brig Gen Noraidah berdiri di bilik peribadi pejabatnya. Dia berdiri di hadapan cermin dan perlahan-lahan menanggalkan lencana pangkat Brigadier Jeneral yang bersinar di bahunya. 1 bintang telah hilang. Dia memegang lencana itu di tangannya seketika, melihatnya tanpa berkata-kata. Ia adalah hasil kerja keras, darah dan keringat 20 tahun kerjaya tenteranya. Dia meletakkannya di atas meja dan mengambil lencana pangkat baharu di sebelahnya. Lencana mejar, 2 kelopak bunga raya. Dia sendiri memasang pangkat yang lebih rendah itu di bahunya. Dia melihat dirinya di cermin. Tiada lagi Brig Gen Datin Noraidah, Jeneral Angkatan Tentera Malaysia. Di dalam cermin itu, hanya ada Mejar Nur Sofia binti Hashim, seorang yang kelihatan asing, muda, tetapi dengan pandangan mata yang dingin. Dia memakai jaket tempur yang sedikit longgar daripada uniform tempur yang ketat untuk menyembunyikan lekuk tubuh wanitanya. Rambutnya yang panjang diikat kasar dan disembunyikan di dalam topi pertempuran. Wajahnya tanpa solekan, malah dia sengaja mencipta riak wajah yang kelihatan letih. Penyamaran itu sempurna. Tiada siapa yang dapat membayangkan identiti sebenarnya. Akhirnya, dia mengeluarkan 1 objek kecil dari tempat tersembunyi di mejanya dan menyembunyikannya di dalam tumit but tempurnya. Ia adalah jaminan terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya jika keadaan terburuk berlaku. Serpihan logam mikro khas dan peranti penyalaan. Semua persiapan telah selesai. Dia meninggalkan pejabatnya. Ajudannya yang menunggu di koridor memberi tabik hormat kepadanya. Hormat, selamat bertugas, Jeneral. Tidak. Noraidah menahan tabiknya dengan tangan. Mulai sekarang saya bukan Jeneral. Matanya bersinar dingin. Mulai sekarang saya hanya Mejar Nur Sofia. Ingat itu. Dia berjalan ke dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Perang paling berbahaya dan paling sunyi bagi Dewi Perang, Athena, baru sahaja bermula.
Dia belum tahu bahawa kerajaan rasuah yang dia masuki ini adalah neraka yang jauh melebihi imajinasinya dan nasib ngeri yang menantinya di penghujung neraka itu adalah kubur konkrit yang sejuk. Kerajaan Kolonel Azman. Di luar, Regimen Jurutera Diraja 11 dikenali sebagai unit cemerlang yang berdedikasi untuk pembinaan infrastruktur utama negara di bawah slogan bersinar Benteng Negara, Tiang Pembinaan. Tetapi hakikat di dalamnya tidak ubah seperti sarang burung nasar yang memakan daging busuk. Dan di puncak kerajaan itu adalah Kolonel Dato' Azman bin Mansor. Dia seorang tentera tipikal awal 50-kosan dengan fizikal yang tegap. Kedutan dalam di wajahnya dan kulitnya yang gelap, terbakar matahari, membayangkan kerjaya tenteranya yang panjang. Tetapi di matanya, tiada kehormatan atau maruah seorang askar, hanya ketamakan dan kelicikan yang bersinar seperti ular. Dia menganggap unitnya sebagai sebuah perniagaan gergasi. Beliau menganggap peruntukan dan bahan binaan yang besar dari MINDEF sebagai harta peribadinya, menggelapkan semua yang boleh dicuri. Dia menempatkan 5 orang kanannya yang setia yang dipanggil 5 serigala dalam jawatan utama unit dan membina kerajaannya sendiri dengan teliti. Kebencian patologinya terhadap pegawai wanita berada di tahap yang membimbangkan. Dia tidak mengiktiraf pegawai wanita sebagai tentera. Dia menganggap mereka hanya sebagai bunga atau hiasan yang merosakkan moral dan suasana tentera. Terutamanya, dia menunjukkan permusuhan yang hampir sawan terhadap pegawai wanita yang berpangkat lebih tinggi atau lebih berkebolehan daripadanya. Apabila dia mendengar berita bahawa seorang pegawai wanita dari MINDEF bernama Meja Nur Sofia akan dihantar untuk audit keselamatan bangunan, dia mendengus. Adoi, datang lagi sekuntum patung. Mari kita lihat secantik mana wajahnya. Ejeknya. Pada hari pertama Noraidah tiba di unit, dia sengaja tiba 30 minit lewat dari masa yang ditetapkan. Ia adalah tindakan yang dikira untuk mematahkan keangkuhan musuh dari awal. Ketika dia membuka pintu pejabat komandan regimen, Azman sedang bersandar di kerusinya dengan tangan bersilang, menunggunya. Di sebelahnya, 5 serigala berdiri seperti benteng. Lambat, Meja, kata Azman dengan dagunya. Maaf Kolonel, jalan sekitar unit tidak berapa elok menyebabkan kereta saya tersekat sedikit. Jalan itu seolah-olah baru siap tahun lepas tetapi keretakan sudah serius. Saya perlu menambahkannya dalam senarai audit. Kata-kata pertama Noraidah bukanlah permohonan maaf. Ia adalah pengisytiharan perang. Kenyataan tajamnya membuat kening Azman berkerut. Pembinaan jalan itu juga merupakan salah satu projek rasuah di mana dia mendapat habuan besar. Dia berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia meniliknya dari kepala hingga ke kaki, seperti peniaga yang menawar harga barang di pasar. Anda Meja Sofia yang dihantar. Wow, wajah yang lebih manis daripada apa yang saya dengar. Nampaknya MINDEF memilih pegawai berdasarkan rupa. Satu gangguan seksual yang kotor keluar dari mulutnya. 5 serigala ketawa terkekeh-kekeh seolah-olah dijanjikan. Tetapi Noraidah tidak berkelip mata. Tidak, Kolonel. Saya sampai ke kedudukan ini bukan dengan rupa, tetapi dengan kebolehan. Dan kebolehan saya jauh lebih unggul daripada apa yang Kolonel fikirkan. Jawapan berani itu mengeraskan wajah Azman. Dia terkejut apabila pegawai wanita muda itu yang dia sangka akan takut dan merengek, sebaliknya memandangnya terus dan tidak mengalah sedikit pun. Kebolehan, ya? Mari kita lihat kebolehan hebat itu. Dia berpaling arah. Unit jurutera kita bukan tempat untuk duduk di meja dan bermain pen seperti mejar. Ini adalah tapak di mana lelaki sebenar bekerja keras. Saya ulang, apa yang kita perlukan adalah askar, bukan bunga. Faham? Dia menekankan perkataan bunga untuk menghinanya secara terang-terangan. Saya faham, Kolonel. Itulah sebabnya saya datang ke sini sendiri untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa bersih dan telusnya tapak kerja Kolonel itu beroperasi. Setiap perkataannya adalah pisau yang memotong keangkuhannya.
permusuhan Azman terhadapnya mula berputik. Dia dapat merasakan pegawai wanita ini berbeza daripada juru audit yang naif sebelum ini. Pemburuan yang tegar. Sejak petang itu, audit menyeluruh Noraidah bermula. Dia tidak duduk di pejabat menyemak dokumen. Dia terus ke tapak pembinaan PPW yang menjadi masalah. Tapak itu kelihatan sibuk dan cergas di permukaan. Ratusan tentera sedang memindahkan bahan, memasang acuan dan bekerja keras. Noraidah memakai topi keledar keselamatan dan menjelajah setiap sudut tapak. Dia tidak hanya melihat, dia mengukur sendiri diameter besi tertulang dan mengesahkan nisbah campuran konkrit. Dia melihat segala-galanya, seolah-olah dia seorang pakar pembinaan dengan pengalaman berpuluh tahun. Dia adalah graduan elit tersembunyi yang mengambil kejuruteraan pembinaan sebagai mina di Akademi Tentera. Bukan kekimpalan pada sambungan rasuk H itu terlalu lemah? Jika dibina begini, bangunan tidak akan dapat menahan bebannya. Kandungan pasir dalam simen ini nampaknya lebih tinggi daripada standard. Saya perlu mengambil sampel dan meminta analisis komposisi. Setiap kali dia mengeluarkan teguran tajam, wajah salah seorang 5 serigala, penyelia pembinaan yang menemaninya, menjadi pucat. Dia tidak dapat memahami bagaimana pegawai wanita muda ini mempunyai pengetahuan teknikal sedemikian. Dia segera melaporkannya kepada Azman melalui radio. Kolonel, masalah besar. Wanita jalang ini bukan calang-calang. Dia dapat mengenal pasti semua masalah dengan tepat seperti hantu. Azman mengetap giginya selepas menerima laporan itu. Celaka, lebih menyusahkan daripada yang aku sangka. Dia mengambil keputusan. Dia tidak boleh membiarkan wanita jalang ini terus bermaharajalela. Dia mesti mematahkan semangatnya dan mencemarkan reputasinya untuk menjatuhkan kredibiliti setiap perkataannya. Dia memanggil 5 serigala. Mulai sekarang, mulakan siasatan latar belakang ke atas Nur Sofia itu. Masa lalu, tingkah laku, kehidupan peribadi, hubungan dengan lelaki semuanya. Cari walau sebutir habuk. Kemudian, sebarkan khabar angin di seluruh unit bahawa dia adalah pelacur kotor yang mendapat kedudukan itu bukan dengan kebolehan tetapi dengan tubuhnya. Mata Azman bersinar licik dan kejam seperti ular. Perburuan bermula. Sudah tiba masanya untuk mematahkan sayap Athena yang sombong itu dan mencampakkannya ke tanah. Raja burung Nasar itu akhirnya menunjukkan taringnya. Mereka belum tahu bahawa mangsa yang mereka buru kini adalah pemangsa puncak rantaian makanan yang tidak setanding dengan mereka, seekor griffin yang dahsyat, api dalam sekam. Sejak hari itu, perang yang tidak kelihatan tetapi lebih tajam daripada pisau bermula antara Noraidah dan Azman. Noraidah tidak lagi berusaha menyembunyikan identitinya. Dia menggunakan semua pengetahuan dan pengalamannya untuk mula meretakkan dinding rasuah yang dibina oleh Azman. Setiap pagi dia pergi ke tapak pembinaan dan setiap malam dia bergelut dengan timbunan pelan reka bentuk, spesifikasi dan laporan perbelanjaan. Auditnya sangat tekun dan teliti. Pada suatu hari, dia mempertikaikan bahan penebat yang digunakan pada dinding luar perumahan. Kolonel pelan reka bentuk menetapkan bahawa penebat tidak mudah terbakar, grade A harus digunakan pada dinding luar. Tetapi sampel yang saya ambil secara rawak dari tapak, apabila diuji pembakaran ringkas, didapati adalah bahan mudah terbakar grade D yang murah yang mengeluarkan gas toksik apabila terbakar. Saya menuntut penjelasan untuk ini. Dia mencampak serpihan penebat yang hangus di atas meja pejabat Azman. Azman dan orang kanannya jelas terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahawa seorang pegawai wanita berpangkat mejar akan mempunyai pengetahuan teknikal sedemikian. Itu pasti kesilapan dari pihak kontraktor. Saya akan segera semak dan mengambil tindakan pembetulan. Azman berpura-pura tenang, tetapi peluh dingin mengalir di dahinya. Pada hari lain, dia mempersoalkan tempoh pengawetan konkrit. Saya menyemak diari pembinaan dan mendapati kerja penuangan konkrit telah dilakukan semasa musim sejuk yang teruk.
Walaupun peraturan menetapkan tempoh pengawetan minimum 28 hari dan kemudahan pemanasan perlu lengkap, kerja pembinaan struktur tingkat seterusnya bermula hanya dalam 10 hari. Adakah bangunan yang dibina dengan kerja tergesa-gesa ini benar-benar selamat? Serangannya tidak berhenti. Dia membedah tepat pada bahagian paling teruk kanser rasuah itu. Seperti pakar bedah yang mahir, Azman dan 5 serigala menghabiskan hari demi hari kering darah mempertahankan diri daripada desakan Noraidah. Retakan mula muncul dalam kerajaan mereka yang sempurna. Azman memutuskan bahawa dia tidak boleh membiarkan ini berterusan. Dia sedar bahawa dia tidak boleh mengalahkan wanita jalang yang digelar Athena ini dengan cara konvensional. Dia memutuskan untuk menggunakan cara paling keji dan kotor yang paling dia mahir. Dia memanggil 5 serigala sekali lagi sudah jumpa kelemahan wanita itu. Salah seorang serigala itu melaporkan dengan senyuman jijik. Ya, Kolonel, walaupun Mejar Sofia itu dari Akademi Tentera, reputasinya di kalangan rakan-rakan seangkatannya tidak baik. Dia digelar Puteri Ais kerana sikapnya yang terlalu dingin dan sombong. Terutamanya, khabar angin tersebar luas tentang hubungan sulitnya dengan lelaki. Terdapat juga dakwaan bahawa dia dinaikkan pangkat dengan pantas kerana mendapat layanan istimewa daripada beberapa pegawai kanan lelaki. Sudah tentu ini adalah maklumat palsu yang direka oleh orang suruhan Azman dengan niat jahat. Tetapi bagi Azman, kebenaran tidak penting. Apa yang dia perlukan hanyalah alasan dan senjata untuk menyerangnya. Bagus, senyuman kejam muncul di bibir Azman. Mulai sekarang, sebarkan khabar angin di seluruh unit bahawa wanita ini adalah pelacur tentera yang mendapat kedudukan ini dengan melayan lelaki, bukan dengan kebolehan. Dan katakan bahawa dia menekan kita begini kerana dia dijanjikan jawatan yang lebih tinggi selepas audit ini selesai. Operasi fitnah kotornya bermula. Khabar angin merebak pantas seperti api dalam sekam. Askar-askar berkumpul semasa waktu rehat dan mula menyebarkan pelbagai spekulasi kotor dan gosip lucah tentang Mejar Sofia. Noraidah merasakan semua pandangan kotor dan bisikan itu ditujukan kepadanya. Apabila dia melalui kantin, askar-askar secara terang-terangan menilik badannya dan bersiul dan dia mendengar gelak ketawa yang menjijikkan di belakangnya. Tetapi dia tidak berganjah. Dia sudah biasa dengan serangan jenis ini. Sejak dia memasuki Akademi Tentera, dia sentiasa terpaksa melawan diskriminasi, prejudis dan cemburu yang tidak kelihatan hanya kerana dia seorang wanita. Kekuatan mentalnya yang seperti keluli telah diasah melalui banyak cabaran sedemikian. Dia sebaliknya menganggap serangan keji Azman ini sebagai bukti bahawa Azman telah terdesak. Dia menekan lebih keras ke jantung rasuahnya. Akhirnya dia menemui petunjuk penting dalam senarai pembekal bahan binaan PPW, satu nama sangat menonjol, Syarikat Pembinaan Harimau Jaya. Di atas kertas, ia adalah syarikat pembekal bahan binaan sederhana yang biasa, tetapi naluri Athena Noraidah memberi amaran kepadanya. Dia menghubungi pasukan sokongan luarnya secara rahsia dan mengarahkan mereka untuk menyiasat segala-galanya tentang Syarikat Pembinaan Harimau Jaya. Beberapa hari kemudian, laporan mengejutkan tiba di tangannya. Syarikat Pembinaan Harimau Jaya adalah syarikat hantu yang tidak wujud, sebuah syarikat kulit yang wujud hanya di atas kertas. Dan individu yang didaftarkan sebagai pengarah urusan syarikat itu adalah isteri Kolonel Azman sendiri. Semua kepingan teka-teki kini bersatu. Azman telah menubuhkan syarikat hantu atas nama isterinya, memasukkan dokumen untuk menunjukkan syarikat itu membekalkan bahan binaan untuk kerja pembinaan tentera dan menggelapkan puluhan bilion ringgit dana negara. Dan dalam proses itu, dia menggunakan bahan binaan yang murah dan tidak berkualiti sebagai ganti kepada bahan yang diselewengkan. Dapat. Senyuman dingin muncul di bibir Noraidah. Dia akhirnya mendapat belati untuk menikam jantung raksasa itu.
tetapi dia tidak bertindak terburu-buru. Bukti bertulis sahaja tidak mencukupi. Dia memerlukan bukti fizikal untuk membuktikan jenayah mereka di tapak itu sendiri, iaitu sampel sebenar besi tertulang tidak berkualiti yang membentuk rangka PPW. Dia mempersiapkan perburuan terakhir, malam yang paling gelap dan paling berbahaya. Dia memutuskan untuk menyusup ke jantung musuh. Tapak jenayah itu, seorang diri, dia belum tahu bahawa keputusan berani itu akan membawanya kepada tragedi yang mengerikan. Dan nasib kejam yang menantinya di penghujung tragedi itu adalah kubur konkrit yang sejuk dan lembap. Pelarian dari neraka. Malam itu sangat gelap tanpa cahaya bulan. Awan tebal menutup langit dan udara lembap dan berat menindih bumi, seolah-olah akan mencurahkan hujan bila-bila masa. Regimen Jurutera 1 Unung tenggelam dalam tidur yang nyenyak. Hanya bunyi bat kawalan malam yang sesekali kedengaran memecahkan kesunyian. Pukul 2 pagi. Dalam kegelapan, satu bayangan hitam mula bergerak seperti hantu. Itu adalah Brigjen Noraida. Dia bergerak tanpa bunyi, seperti harimau kumbang melalui bayang-bayang dinding dan bangunan. Matlamatnya hanya satu, tapak pembinaan PPW, tempat di mana semua bukti jenayah itu terpendam. Dia memanjat pagar dawai yang tinggi di sekeliling tapak dengan tangan kosong tanpa teragak-agak. Pergerakannya ringan dan tangkas, melebihi kebanyakan anggota pasukan khas. Tapak pembinaan kosong. Dalam keheningan malam, bangunan yang rangkanya sahaja yang telah naik berdiri dengan megah, menyeramkan seperti rangka raksasa. Noraidah mengeluarkan pemotong logam mudah alih dan gerudi untuk mengambil sampel dari beg kecil di pinggangnya. Dia menuju ke tiang tengah tempat letak kereta di tingkat 1, titik paling lemah bangunan yang telah dia tandakan pada siang hari. Mula-mula, dia menggunakan gerudi untuk menggerudi permukaan konkrit tiang itu dengan berhati-hati. Serbuk konkrit putih bertebaran. Seketika kemudian, dia merasakan sentuhan logam yang keras di hujung gerudi. Besi tertulang. Dia menerangi lubang itu dengan lampu suluh. Sememangnya, seperti yang dia jangka, ia bukan besi tertulang tegangan tinggi buatan tempatan yang tebal dan kukuh yang tertera pada pelan reka bentuk. Di sana besi tertulang Cina yang nipis dan berkarat, di bawah spesifikasi, menunjukkan rupanya yang hodoh. Jumpa. Dia mula memotong sebahagian kecil daripada besi tertulang yang rapuh itu dengan pemotong logam. Bunyi tajam memotong besi bergema di tapak pembinaan yang sunyi. Dia cuba sedaya upaya untuk meredam bunyi itu, tetapi ia tidak dapat dielakkan. Akhirnya, dia berjaya memotong sekeping besi tertulang sepanjang 2 jari yang akan diserahkan sebagai bukti. Dia memasukkannya dengan berhati-hati ke dalam beg plastik untuk penyimpanan bukti. Kini, sekeping besi kecil ini akan menjadi jerat paling kuat yang mencekik leher Azman. Misi selesai. Dia menghela nafas lega dan cuba berundur. Tepat pada ketika itu, siapa di sana? Satu jeritan tajam kedengaran dari kegelapan. Pada masa yang sama, berpuluh-puluh lampu sorot berkekuatan tinggi memancar ke arahnya. Dia tidak dapat membuka mata. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Haha, dapat kau tikus betina. Gelak ketawa Azman yang seperti haiwan buas bergema dalam kegelapan. Di sekelilingnya, 5 serigala sedang merapatkan kepungan, memegang kayu dan paip besi. Sejak bila? Noraida berfikir dengan pantas. Sejak bila, katamu? Sejak detik pertama kau menjejakkan kaki ke unit ini. Azman menjerit, seolah-olah dia telah membaca fikirannya. Kau ingat aku tak tahu kau menyelinap masuk ke pejabat dan stor aku seperti hantu setiap malam. Aku hanya menunggu kau mendapatkan bukti penting ini. Untuk alasan paling sempurna untuk menangkap kau sebagai pesalah dan menuduh kau sebagai perisik. Semuanya berada di tapak tangannya. Dia telah meragui identiti sebenar wanita itu dari awal dan telah mengawasi setiap gerak-gerinya. Khabar angin yang dia sebarkan hanyalah tabir asap untuk mengalihkan perhatiannya.
Sebaiknya kau serahkan apa yang ada di tangan kau. Kalau tidak, nyawa kau akan aku selamatkan. Azman berpura-pura bermurah hati. Tetapi Noraidah tidak berputus asa. Dia memasukkan beg plastik bukti itu jauh ke dalam poket jaket tempurnya dan dia bersedia untuk bertempur. Wanita bodoh. Senyuman hilang dari wajah Azman. Baiklah, itu jalan yang kau pilih. Hei, patahkan tangan dan kaki wanita ini dan rampas bukti itu dan bersedia untuk membuat laporan bahawa dia mati dalam kemalangan jatuh di tapak pembinaan malam ini. Sebaik sahaja arahan kejamnya dikeluarkan, 5 serigala menerpa ke arahnya serentak. Noraidah melawan. Dia melawan seperti singa betina yang marah. Dia berdepan dengan 5 lelaki yang 2 kali ganda lebih besar daripadanya tanpa mengalah sedikit pun. Dia mengelak paip besi yang dihayun oleh seorang lelaki dan menendang rusuknya. Apabila lelaki lain cuba memukul kepalanya dengan kayu, dia menahannya dengan lengannya dan pada masa yang sama memecahkan hidung lelaki itu dengan tandukan kepala. Tetapi dia kalah jumlah dan yang paling penting, dia tidak bersenjata. Get a book. Sebuah kayu balak menghentam belakangnya. Ugh. Dia menelan jeritan dan jatuh ke tanah. Mereka menyerbunya seperti lebah. Mereka memijak dan menendangnya dengan kejam menggunakan bat tentera. Kesakitan seolah-olah tulang-tulang di seluruh badannya hancur. Jalang kotor, kau berani potong periuk nasi siapa? Azman mendekat, mencengkam rambutnya dan menghantuk wajahnya ke tanah. Kemudian dia memijak tangannya dengan butnya. Tangan ini, tangan kotor ini, berani menyentuh dokumen aku? Aku akan pastikan kau takkan dapat pegang pen lagi. KRKK. Dia merasakan tulang jari-jarinya patah dengan bunyi yang mengerikan. Tetapi dia tidak menjerit. Dia mengetap gigi dan menahan kesakitan. Api kemarahan tidak padam di matanya. Masih ada api di mata itu, ya? Bagus. Aku sangat suka. Senyuman menakutkan muncul di wajah Azman. Tiba-tiba, dia mendapat idea yang sangat menarik. Membunuh dia begitu sahaja tidak menyeronokkan, bukan kawan-kawan. Dia melihat sekeliling. Matanya tertumpu pada dinding yang belum siap di mana kerja penuangan konkrit sedang berjalan. Ada tempat yang bagus di sana. Dia memberi isyarat kepada orang kanannya. Cari lubang itu dan campur konkrit. Aku mahu wanita jalang ini hilang buat selamanya hari ini. Muka orang kanannya mengeras seketika. Pembunuhan, ya, tetapi dikebumikan hidup-hidup adalah kekejaman di luar imajinasi mereka. Apa tunggu lagi? Lakukan sekarang. Di bawah jeritan marah Azman, mereka mula bergerak dengan berat hati. Mereka mengheret Noraidah yang cedera parah seperti beg ke hadapan dinding yang belum siap. Terdapat ruang segi 4 yang hanya cukup untuk badan seseorang yang dikosongkan untuk pemasangan paip. Mereka mengikat badannya dengan tali dan menyumbat mulutnya dan mencampaknya ke dalam lubang gelap dan sejuk itu. Noraidah cuba melawan dengan terdesak, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan tangan dan kaki yang patah. Mulakan. Perintah terakhir, Azman dikeluarkan. Kruk-krek, kruk-krek. Cecair kelabu yang sejuk dan lembap mula menenggelamkan buku lali, lutut, pinggang, dada dan perlahan-lahan tetapi pasti mencecah lehernya. Adunan simen. Seluruh tubuhnya dihimpit oleh berat kematian yang sejuk. Dia tidak dapat bernafas. Kesedarannya perlahan-lahan hilang. Di luar dinding, kedengaran gelak ketawa Azman yang puas. Padan muka kau. Ini adalah kubur konkrit yang paling sempurna untuk si jalang yang banyak mulut. Tidurlah dengan tenang, mejar Sofia. Dengan cedokan terakhir, konkrit melimpah ke atas kepalanya. Kegelapan mutlak, keheningan mutlak. Segala-galanya seolah-olah berakhir. Tetapi itu bukan pengakhiran. Di ambang kematian, naluri kelangsungan hidupnya tersedar.
Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menarik dagunya ke bawah, mewujudkan ruang bernafas yang sangat kecil di hadapan mukanya. Dan dia berfikir, aku adalah Athena, aku tidak akan mati begini. Dia teringat alat kecemasan terakhir yang disembunyikan di dalam tumit bat tempurnya. Dia menggerakkan kakinya dan mula menggesil serpihan logam itu dengan penuh keputusasaan pada batu-batu di dalam konkrit. Sekali, 2 kali, 100 kali. Dia tidak berputus asa. Dia mesti hidup. Dan dia mesti membalas dendam. Di dalam kubur keputusasaan yang dalam dan gelap itu, dia berjuang untuk menyalakan satu percikan kecil untuk kembali hidup. Kebangkitan Athena. Kegelapan. Kegelapan yang sempurna dan mutlak. Ruang kematian di mana bunyi, cahaya, malah aliran masa tidak dapat dirasakan. Noraidah tidak tahu berapa lama masa berlalu di dalam keranda konkrit yang sejuk dan lembap itu. Seluruh badannya dihimpit oleh berat simen yang mengeras sehingga deria sentuhannya pun kabur. Satu-satunya yang dirasakan adalah kesakitan yang mencengkam jantung dan kesejukan yang menusuk tulang dan nafas samar yang membuktikan dia masih hidup. Dia tidak mati. Pada saat terakhir dia dikebumikan hidup-hidup, dia secara naluri teringat latihan kelangsungan hidup melampau yang diulanginya berkali-kali dalam pasukan khas. Pada saat-saat terakhir konkrit dituangkan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik dagunya ke arah dada dan mengecutkan lehernya. Kerana itu, sebuah poket udara kecil yang hanya cukup untuk muat satu penumbuk terbentuk secara ajaib di sekeliling hidung dan mulutnya. Ruang kecil itu adalah talian hayatnya. Dia menghirup udara yang kotor, bercampur habuk dan serbuk simen sedikit demi sedikit melalui celah kecil itu. Dia bernafas dengan terdesak untuk memanjangkan nyawanya seperti bayi yang baru lahir. Tetapi masa bukan di pihaknya. Konkrit itu mengeras semakin lama, tekanan yang menindih badannya semakin kuat dan pernafasannya semakin sesak. Jika beberapa jam lagi berlalu, dia akan menjadi satu dengan konkrit sejuk ini, mengeras menjadi fosil buat selamanya. Menyerah sahaja. Tutup mata dan kau akan tenang. Bisikan manis kematian berlegar di telinganya. Tetapi dia tidak boleh menyerah. Azman dengan gelak tawa syaitannya terbayang di fikirannya. Tidurlah dengan tenang, Mejar Sofia. Tidak, aku tidak boleh mati begini. Aku tidak akan mati sehingga aku menumbuk wajah anjing itu. Dendam. Ia adalah satu-satunya bahan api yang menyalakan semula api kehidupannya yang hampir padam. Dia mula bergerak semula. Mula-mula, dia mesti melepaskan ikatan tali yang mengikat badannya. Dia memutar pergelangan tangannya, menahan kesakitan yang mengerikan pada jari-jari yang patah. Nasib baik, orang suruhan Azman mengikatnya dengan sambil lewa, menganggap dia sudah separuh mati. Selepas beberapa percubaan, dia akhirnya berjaya melonggarkan ikatan pada pergelangan tangannya, tangan yang bebas. Kini, dia mesti menggunakan alat kecemasan terakhirnya, serpihan logam dan peranti penyalaan yang disembunyikan di tumit bat tempur. Dia menggerakkan kakinya dengan terdesak di dalam konkrit yang mengeras. Kesakitan seolah-olah kakinya akan terkoyak, tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya, hujung jarinya merasakan tumit bat itu. Dia membukanya dan mengeluarkan serpihan logam kecil itu. Sekarang, dia mesti menyalakan api. Dia meraba-raba sekeliling dan menemui batu keras yang bercampur di dalam konkrit. Dan dia mula menggesilkan serpihan logam itu ke arah batu itu seperti orang gila. Sis! Sis! Bunyi pergeseran yang sangat kecil kedengaran dalam kegelapan. Sekali, 2 kali, 10 kali. Lengannya terasa seperti akan tanggal, tetapi dia tidak berhenti. Tepat pada ketika itu, Caleb, satu percikan api yang sangat kecil dan samar terpercik dalam kegelapan. Percikan itu padam dengan cepat, tetapi ia adalah cahaya harapan yang lebih terang daripada matahari baginya. Dia cuba lagi. Dan akhirnya, cistit.
Percikan api kecil yang mula menyala pada hujung serpihan logamnya berpindah ke gumpalan serbuk letupan kecil yang telah dia sediakan di hujung lengan uniform tempurnya. Serbuk letupan itu tidak meletup, sebaliknya ia mula terbakar, mengeluarkan haba pada suhu yang sangat tinggi. Haba panas itu mula memanaskan konkrit sejuk di sekelilingnya. Dia mempertaruhkan segala-galanya pada satu lagi fakta penting. Azman pasti bukan sahaja mencuri besi tertulang. Dia pasti telah mengurangkan jumlah simen, bahan teras konkrit dan menggantikannya dengan pasir atau bahan lain yang lebih murah untuk mengurangkan kos. Jangkaannya betul, konkrit tidak berkualiti yang dipanaskan oleh suhu tinggi tidak dapat mengeras sekeras konkrit biasa dan mula retak perlahan-lahan kerana pengembangan haba. Tok, tok, bunyi paling indah di dunia kedengaran di telinganya, bunyi retakan pada kubur yang mengurungnya. Dia tidak melepaskan retakan kecil itu. Melupakan kesakitan jari-jari yang patah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menolak bahagian yang retak itu. Sekali, dua kali, akhirnya KRAKK. Dengan bunyi yang kuat, sebahagian daripada dinding konkrit yang menindih badannya runtuh. Dan udara subuh yang sejuk dari dunia luar melimpah masuk melalui celah itu. Dia selamat. Dia merangkak keluar dari kubur itu seperti haiwan berkaki empat. Seluruh badannya diselaputi simen kelabu yang mengeras dan darah merah. Penampilannya tidak lagi seperti manusia. Ia adalah penjelmaan balas dendam yang merangkak keluar dari neraka itu sendiri. Dia menyedut udara subuh yang sejuk dalam-dalam dan melihat ke langit. Awan tebal telah berarak dan langit timur mula cerah samar-samar. Dia tidak mengamuk dengan dendam di tempat itu. Athena tidak pernah bertindak secara emosi. Dia mula merancang gambar yang lebih besar untuk menggunakan keadaan ini bagi menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Baiklah Azman, kau pasti fikir aku sudah mati. Senyuman menyeramkan muncul di bibirnya. Bagus, kalau begitu aku rela menjadi orang mati. Dan aku akan kembali sebagai hantu untuk memutuskan leher kau pada saat kau paling bahagia dan paling leka. Dia memutuskan untuk memalsukan kematiannya. Dia dengan licik menutup semula lubang yang dia keluar dengan serpihan konkrit yang runtuh, menjadikannya mustahil untuk dikesan dari luar. Dan dia menutup semua kesan darahnya dengan tanah. Akhir sekali, dia mengeluarkan beg plastik yang mengandungi besi tertulang tidak berkualiti yang dia pertahankan dengan nyawanya dari poket jaket tempurnya dan mengesahkannya. Ia selamat. Semua persiapan telah selesai. Dia menyembunyikan dirinya kembali ke dalam kegelapan. Bagi dunia, Brig Jane Noraidah telah mati. Dan di kerajaan Azman, tidak lama lagi, hantu yang mengerikan akan mula berkeliaran di luar imajinasi mereka. Perburuan sebenar Athena yang bangkit baru sahaja bermula. Memburu sang Raja Nasar. Fajar menyingsing. Pagi di Regimen Jurutera 101 bermula seperti biasa, tetapi ketegangan yang tidak kelihatan menyelubungi seluruh unit. Meja Nur Sofia, pegawai wanita dari Mindef yang dihantar, telah hilang tanpa jejak semalaman. Kolonel Azman mengatur sandiwara mencari wanita itu, menggerakkan seluruh anggota unit pada awal pagi. Dia berlakon sebagai komandan yang prihatin, yang benar-benar risau tentang kehilangan anak buahnya. Sial, mana dia hilang? Tempat terakhir dia dilihat adalah tapak pembinaan PPW kan. Fokuskan pasukan mencari ke sana sekarang. Lakonan Azman sempurna. Tiada siapa yang mengesyaki sisi hodohnya. Operasi mencari berlanjutan selama beberapa jam. Dan akhirnya, seorang askar menemui bukti di bawah tebing di luar tapak pembinaan. Sekeping bat tentera lama yang tinggal sebelah dan kesan darah yang banyak di sekeliling bat itu. Semuanya adalah skrip yang telah dirancang oleh Azman. Celaka! Azman menumbuk tanah dengan riak wajah yang sedih. Nampaknya, Meja Sofia tersilap langkah semasa memeriksa tapak sendirian pada waktu malam dan jatuh ke bawah tebing.
Dengar semua, hentikan operasi mencari sekarang dan anggap ini sebagai kematian akibat terjatuh. Saya akan melaporkannya sendiri kepada pihak atasan. Dia tergesa-gesa menamatkan situasi itu. Seekor lalat yang menjengkelkan telah disingkirkan sepenuhnya dari kerajaannya. Petang itu, Azman mengadakan majlis meraihkan kemenangan besar bersama 5 serigala di markas persembunyiannya. Mari, minum. Untuk wanita jalang yang malang itu yang telah pergi. Kini tiada apa-apa yang akan menghalang jalan kita. Mereka yakin bahawa jenayah mereka telah disembunyikan dengan sempurna. Mereka bersorak dan ketawa, tidak menyedari bahawa pedang balas dendam sedang bersinar dalam bayang-bayang di bawah kaki mereka. Sementara itu, pada masa yang sama, di sebuah rumah usang yang terletak puluhan kilometer dari unit, Noraidah duduk di lantai sejuk, menahan kesakitan dan merawat sendiri jari-jari dan lengan yang patah. Dia menggunakan disinfektan, pembalut dan belat yang dicuri secara rahsia dari bilik perubatan unit. Wajahnya pucat kerana kesakitan, tetapi matanya tidak goyah sedikit pun. Seorang pegawai muda berdiri di hadapannya, Kapten Izwan bin Ramli, satu-satunya orang kepercayaan setia Noraidah. Dia adalah pasukan sokongan luar untuk operasi penyusupan ini yang bertanggungjawab untuk semua komunikasi rahsia Noraidah. Apabila komunikasinya dengan Noraidah terputus secara tiba-tiba semalaman, dia segera merasakan bahawa perkara terburuk telah berlaku. Dia bergegas ke rumah usang, tempat pertemuan kecemasan yang telah dijanjikan oleh Noraidah sebaik sahaja hari cerah. Dia menangis melihat keadaan komandannya yang cedera parah. General, apa yang berlaku? Kita mesti laporkan sekarang dan bawa keluar binatang-binatang itu. Belum masanya. Noraidah memotong kata-katanya. Jika kita lapor sekarang, Azman si musang itu pasti akan memotong ekornya dan melarikan diri. Aku mahu lehernya, bukan ekornya. Untuk itu, aku perlukan bukti yang lebih kukuh. Dia mengeluarkan beg plastik yang berlumuran darah dan simen dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Izwan. Ini adalah barang yang aku bawa keluar dengan nyawaku. Bawa ini segera kepada orang kepercayaanku di Makmal Forensik Mindef untuk analisis komposisi. Keputusan yang akan keluar mungkin di luar jangkaan. Baik, Tuan Jeneral. Dan kita mulakan perburuan dalam kegelapan sekarang. Mata Noraidah bersinar. Azman yakin aku sudah mati. Dia pasti akan melonggarkan semua kawalan dan meraihkan kemenangannya. Itulah peluang yang mesti kita cari. Mulai sekarang, Kapten akan menjadi mata dan telinga saya. Awasi setiap pergerakan Azman dan 5 serigala itu. Siapa yang mereka temui, di mana mereka menerima wang. Setiap pergerakan. Jangan lepaskan satu pun dan laporkan kepada saya. Sejak hari itu, serangan balas hantu itu bermula. Jaring Athena. Noraidah menyembunyikan dirinya di dalam rumah usang, berkomunikasi secara rahsia dengan Kapten Izwan di luar dan mula menganyam sarang labah-labah maklumat yang besar. Kapten Izwan menggunakan peralatan pengintipan canggih dan peranti penjejakan satelit untuk mengawasi setiap pergerakan Azman dan 5 serigala selama 24 jam. Seperti yang mereka jangkakan, Azman benar-benar leka. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan jenayahnya. Dia secara terang-terangan bertemu dengan pemilik syarikat pembinaan untuk menerima rasuah dan memindahkan wang tunai yang besar ke akaun syarikat hantu Harimau Jaya. Semua rekod panggilan dan maklumat penjejakan akaun itu dihantar ke komputer riba Noraidah dalam masa nyata. Sudah kena jerat. Noraidah tersenyum dingin. Dia mula membongkar bukan sahaja rasuah peribadi Azman, tetapi juga rantaian makanan yang lebih besar yang berkaitan dengannya. Dia mengesan aliran wang Harimau Jaya dan mengenal pasti bukan sahaja syarikat pembinaan yang memberi rasuah kepada Azman, tetapi juga kewujudan orang atasan yang lebih tinggi di Mindef, di mana sebahagian wang itu mengalir masuk. Ia bukan hanya rasuah satu regimen jurutera, ia adalah realiti mafia pembinaan gergasi yang menjerat seluruh angkatan tentera. Bukti terkumpul lebih daripada mencukupi. Kini, hanya satu kepingan teka-teki terakhir yang tinggal. Ia adalah saksi.
Bukti bertulis sahaja tidak cukup. Mereka memerlukan pembocor maklumat dalaman yang akan memberi keterangan secara langsung di mahkamah. Melalui siasatan latar belakang 5 serigala, Noraidah menemui mata rantai yang paling lemah, yang paling pengecut dan didera oleh hati nuraninya, Sarjan Mejar Saleh. Baru-baru ini, anaknya menghidap penyakit jarang jumpa dan memerlukan kos pembedahan yang besar. Dia terpaksa terlibat dalam jenayah Azman untuk mendapatkan wang bagi bayaran hospital anaknya. Noraidah menghubungi Sarjan Mejar Saleh secara rahsia melalui Kapten Izwan. Kapten Izwan bertemu dengan Saleh dan menyampaikan mesej Noraidah. Pilih Sarjan Mejar. Adakah anda akan tenggelam bersama kapal busuk ini dan menjadi penjenayah? Atau adakah anda akan mengambil keberanian sekarang, berdiri di pihak kebenaran dan menjadi bapa yang bermaruah kepada anak anda? Jika anda memilih yang kedua, seseorang telah berjanji untuk menanggung sepenuhnya kos pembedahan anak Sarjan Mejar dan memberikan pengampunan untuk semua jenayah anda. Sarjan Mejar Saleh bergelut selama beberapa hari dan malam. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia tidak boleh menjual jiwanya kepada syaitan lagi. Dia tidak boleh menjadi bapa penjenayah kepada anaknya. Dia menghubungi Kapten Izwan dan memberitahu lokasi di mana buku akaun rahsia Azman disembunyikan. Bukan di peti besi peribadi di pejabat komandan regimen. Kini, semua persiapan benar-benar telah selesai. Perangkap telah dipasang dan pisau telah diasah. Noraidah menunggu lukanya sembuh dan dia menetapkan hari penghakiman. Hari itu adalah hari Azman akan mengadakan majlis perasmian PPW, pencapaian terbesarnya, pada saat dia berdiri di puncak hidupnya, menerima sorotan paling glamour. Noraidah merancang untuk menjadikan majlis perayaan itu sebagai pentas balas dendamnya. Dia bersedia untuk kembali sebagai roh dari neraka dan memberinya hadiah paling mengerikan. Perburuan yang panjang dan gelap kini berada di penghujungnya. Apa yang tinggal hanyalah untuk memutuskan nafas Raja Nasar itu. Pentas hukuman. Perburuan itu menuju ke kemuncaknya. Jaring besar yang dianyam oleh Noraidah kini bersedia untuk menceki Azman, labah-labah besar itu. Dia bersembunyi di rumah usang, menunggu luka-lukanya sembuh dan menyatukan kepingan teka-teki terakhir. Kepingan pertama adalah besi tertulang tidak berkualiti yang dia bawa keluar dengan nyawanya. Hasil analisis komposisi yang diminta oleh Kapten Izwan secara rahsia dari Makmal Forensik Mindef adalah mengejutkan. Kami melaporkan, sampel besi tertulang didapati adalah besi buruk terpakai dari China yang di bawah standard ketenteraan. Kekuatan tegangannya tidak mencapai 30% daripada standard dan ketahanan di bahagian kimpalan sangat lemah, mempunyai kecacatan serius yang boleh menyebabkan keruntuhan bangunan secara tiba-tiba jika berlaku kejutan luar. Ia adalah bukti saintifik pembinaan pembunuhan. Laporan ini sahaja sudah cukup untuk membawa Azman ke mahkamah tentera, tetapi Noraidah tidak berpuas hati. Dia tidak berniat untuk berhenti hanya dengan menghukum Azman seorang. Dia berazam untuk memutuskan setiap rantai rasuah yang berkaitan dengannya. Kepingan kedua adalah rakaman perbualan Azman dan 5 serigala yang dikumpul oleh Kapten Izwan melalui pengintipan 24 jam. Perbualan mereka sangat menjijikkan. Kolonel, bagaimana kita nak bahagikan wang yang masuk dari syarikat Harimau Jaya? Buat macam biasa. 7 bahagian untuk saya, 2 bahagian untuk kamu dan 1 bahagian lagi hantar kepada orang atasan. Noraidah tidak melepaskan perkataan orang atasan itu. Dia mengarahkan Izwan untuk menjejaki identiti orang atasan itu dengan gigih. Dan akhirnya, mereka mendedahkan pemilik akaun bank rahsia tempat wang haram itu mengalir. Lieutenant General Lift Tan Sri Razali, Ketua Logistik Mindef, seorang Jeneral 3 bintang. Ketua tertinggi yang bertanggungjawab ke atas semua bekalan logistik tentera adalah orang yang duduk di puncak rasuah gergasi ini. Kepingan ketiga adalah buku akaun rahsia Sarjan Mejar Saleh, pembocor maklumat dalaman.
Masalahnya ialah buku akaun itu disimpan di tempat yang paling selamat dan paling berbahaya, peti besi pribadi di pejabat komandan regimen. Bagaimana untuk mendapatkannya? Noraidah sekali lagi merancang operasi yang teliti. Dia menyebarkan satu lagi maklumat palsu kepada Azman melalui Izwan, khabar angin bahawa audit keselamatan bilik komandan regimen secara mengejut akan diadakan tidak lama lagi kerana pengawasan dalaman tentera telah diperketatkan. Dan dia menetapkan tarikh audit yang dijangka itu sehari selepas Majlis Perazmian PPW. Azman memakan umpan itu. Dia bimbang buku akaun rahsia yang disimpan di peti besinya akan terbongkar. Dia memutuskan untuk memindahkannya ke lokasi selamat yang lain pada malam itu apabila semua orang mabuk dengan suasana perayaan selepas majlis perasmian. Itu adalah detik yang dinantikan oleh Noraidah. Dia mengarahkan butiran operasi untuk merampas buku akaun kepada Kapten Izwan dan Sarjan Meja Saleh. Pada malam majlis perasmian, Saleh akan sengaja mendekati Azman dan mengajaknya minum arak untuk mengganggu fikirannya. Sementara itu, Izwan akan menyusup masuk ke pejabat komandan regimen menggunakan kunci induk yang telah diduplikasi, membuka peti besi dan membawa keluar buku akaun itu. Segala-galanya mesti selesai dalam masa 10 minit. Kini, semua jaring telah dianyam dengan teliti. Bukti, saksi dan smoking gun terakhir, buku akaun rahsia. Jaring Tuhan telah lengkap. Dia menunggu mangsa yang akan terperangkap dalam jaring itu sambil merawat luka-lukanya. Jari-jari dan lengannya yang patah pulih dengan kelajuan yang menakjubkan. Terima kasih kepada kekuatan fizikal dan mental yang telah dia latih sepanjang hayatnya. Dia mengulangi latihan pemulihan setiap malam menahan kesakitan. Dia mengetap gigi untuk berdiri tegak dengan dua kakinya pada hari penghakiman untuk memenggal leher musuhnya. Kemuncak balas dendam. Akhirnya, hari yang ditakdirkan tiba. Hari Majlis Perasmian PPW. Unit itu sibuk sejak pagi. Ia adalah acara besar yang dihadiri oleh pegawai tinggi MINDEF dan pemimpin masyarakat tempatan. Azman memakai pakaian istiadat paling mewah dan berdiri di hadapan cermin. Dia sangat berpuas hati dengan penampilannya. Hari ini, dia berhasrat untuk mempamerkan kebolehannya melalui perasmian perumahan yang berjaya ini dan membuka jalan untuk kenaikan pangkatnya yang seterusnya. Dia tidak tahu sama sekali bahawa perasmian yang gemilang hari ini sebenarnya adalah hukuman mati secara terbuka yang akan mendedahkan semua jenayahnya kepada dunia. Dan hakikat ngeri bahawa seorang pegawai wanita yang dia hina dan pijak akan bangkit dari jurang neraka dan kembali menjadi hakimnya. Noraidah melihat siaran langsung majlis perasmian di skrin komputer riba dalam bilik gelap di rumah usang. Di sebelahnya, Kapten Izwan berdiri dengan wajah tegang. Semua persiapan selesai, General. Noraidah mengangguk. Badannya masih belum pulih sepenuhnya, tetapi matanya bersinar lebih tajam daripada sebelumnya. Dia memakai pakaian istiadat Brigadier General yang sempurna, bukannya jaket tempur yang biasa. Satu bintang yang bersinar di bahunya. Ia adalah tembakan suar yang mengumumkan kebangkitannya. Bagus, sekarang mari kita pergi. Dia bangun dari tempat duduknya untuk memberikan pengakhiran yang sangat istimewa yang tiada dalam skrip kepada protagonis kita yang malang. Senyuman dingin dan cantik muncul di bibirnya. Ia adalah serangan terakhir Dewi Balas Dendam Athena. Tapak majlis perasmian PPW penuh sesak dengan orang ramai. Ratusan tetamu VIP hadir. Jeneral dari MINDEF, ahli parlimen tempatan dan pemimpin masyarakat, semua wajah penuh dengan senyuman gembira meraihkan pencapaian hebat Regimen Jurutera 101. Bintang utama acara itu sudah tentu Kolonel Azman. Dia berdiri di tengah-tengah pentas, memakai pakaian istiadat Kolonel Angkatan Tentera yang paling mewah dan berwibawa. Pingat kehormatan telah tersemat di dadanya, bersinar yang akan dianugerahkan kepadanya sebagai pengiktirafan pencapaiannya hari ini.
Dia menikmati detik paling gemilang dalam hidupnya. Dia tersenyum berpura-pura rendah diri di luar, tetapi hatinya penuh dengan keangkuhan dan keyakinan yang melangit. Dia yakin bahawa semua kemuliaan yang terbentang di hadapannya adalah kerana kebolehan dan kelicikannya yang luar biasa. Dia benar-benar lupa bahawa kemuliaan itu adalah istana pasir yang dibina dengan darah dan keringat ramai askar dan besi tertulang serta simen yang dicuri. Mejar Sofia. Tiba-tiba dia teringat nama wanita jalang yang sial itu. Dia mencemuh dalam hati. Wanita bodoh. Dia pasti menyesal kini kerana berani menentangku. Mungkin dia sedang menjadi makanan ikan di dalam sungai yang sejuk sekarang atau tidur buat selamanya di dalam konkrit. Dia sekali lagi berpuas hati dengan jenayahnya yang sempurna. Seterusnya, kita menjemput ucapan perasmian dari Komandan Regimen Jurutera 1 Kolonel Dato' Azman bin Mansor yang berjaya memimpin pembinaan perumahan ini. Tepukan gemuruh dan sorakan hangat bergema dengan pengenalan juruacara yang lantang. Azman berjalan ke hadapan podium dengan wajah berwibawa. Dia berdiri di hadapan mikrofon, menikmati sorotan yang tertumpu kepadanya. Dia membuka teks ucapan yang telah disediakan. Para hadirin yang dihormati dan anggota Regimen Jurutera 1 yang dikasihi. Hari ini kita meraihkan detik bersejarah. Suaranya penuh dengan keyakinan dan kebanggaan. Projek perumahan wira yang terbentang di hadapan kita hari ini bukan sekadar sebuah bangunan. Ini adalah tempat perlindungan yang selesa untuk tentera kita yang berkorban untuk negara dan keluarga mereka dan hasil agung yang dicipta oleh darah, keringat dan semangat tentera yang gigih Regimen Jurutera 1. Pujian dan tepukan meletus dari kerusi VIP atas ucapannya yang munafik. Tetapi wajah askar-askar muda yang berbaris di belakang kelihatan kosong. Mereka tahu. Benar, bangunan itu dibina dengan darah dan keringat mereka, tetapi mereka juga tahu betapa banyak ketidakadilan dan rasuah yang berlaku dalam proses itu. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberikan semua kemuliaan kepada askar-askar kita yang tercinta yang melaksanakan tugas mereka secara senyap di sebalik proses pembinaan yang sukar selama setahun yang lalu. Kalian adalah wira sejati era ini. Apabila dia menunjuk ke arah askar-askar itu, satu bunyi ketawa sinis dan cemuhan meletus dari kalangan mereka. Tetapi bunyi itu tenggelam dalam tepukan dan tidak sampai ke telinganya. Dia meneruskan ucapannya berpura-pura tersentuh. Kini, tentera kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan di kuartus yang lama dan usang. Di perumahan yang kukuh dan selamat yang dibina dengan kaedah canggih ini, kita boleh mengimpikan masa depan yang bahagia bersama keluarga yang kita cintai. Kukuh dan selamat. Pada saat perkataan itu keluar dari mulutnya, satu bunyi cemuhan yang tidak kelihatan bertaburan di udara dari arah pintu masuk majlis itu. Sebaik sahaja ucapan provokatifnya berakhir, sekali lagi tepukan gemuruh dan sorakan meletus. Dia tersenyum puas dan kembali ke tempat duduknya. Azman berjalan ke tengah-tengah pentas bersama Ketua Logistik Mindef menggantikan dan Ahli Parlimen tempatan. Pembantu majlis menghulurkan reben 5 warna merah dan gunting emas dengan tangan bersarung putih. Baiklah, sekarang kita akan memotong reben untuk menandakan kelahiran bersejarah projek perumahan wira. Sila potong apabila saya mengira 1, 2, 3. Suara juruacara dipenuhi keterujaan. Azman memegang gunting, memberikan senyuman paling palsu ke arah kamera untuk gambar bersejarah yang akan menghiasi tajuk utama semua surat khabar dan berita. 1, 2, 3. Kiraan juruacara bermula. Kiraan juruacara bermula. Semua orang menahan nafas, memerhatikan detik itu. Tepat pada ketika itu. Memintas kiraan terakhir juruacara, satu suara wanita yang sejuk dan tajam yang tidak dijangka oleh sesiapa bergema dari pembesar suara gergasi yang dipasang di seluruh majlis. Berhenti. Satu perkataan itu. Pendek dan tegas. Semua bunyi di majlis itu terhenti seketika. Bunyi tepukan, bunyi ketawa, malah bunyi angin pun seolah-olah hilang.
Tangan Azman mengeras di udara. Senyuman hilang dari wajahnya. Dia ragu-ragu dengan telinganya. Suara itu, dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat. Suara itu mengalir keluar melalui pembesar suara sekali lagi. Ia adalah suara yang penuh dengan ejekan dan penghinaan, namun peliknya jelas dan kuat. Kolonel Azman, ucapan yang sangat bagus. Saya hampir menitiskan air mata kerana tersentuh, tapi malangnya, nampaknya ada kecacatan serius pada asas karya agung anda yang kukuh dan selamat itu. Siapa tu? Siapa kau? Keluar sekarang. Azman menjerit ke arah bilik siaran, hilang kawalan. Tetapi suara itu tidak menghiraukannya dan meneruskan kata-katanya. Suara itu kini membawa aura pembunuh yang menyeramkan, melangkaui ejekan. Bangunan yang sangat cantik, Kolonel Azman. Memang cantik, cuma satu perkara yang saya kesali. Asas bangunan itu dibina dengan tulang manusia. Sebaik sahaja perkataan yang menakutkan itu berakhir, orang ramai mula berbisik-bisik dari arah pintu masuk majlis yang paling belakang. Semua mata tertumpu ke arah itu seolah-olah dijanjikan dan mereka melihat. Di hujung laluan yang dicipta oleh perpisahan orang ramai, seorang pegawai wanita berjalan perlahan-lahan masuk. Dia memakai pakaian istiadat Brigadier General berwarna putih. Gaya berjalan yang berwibawa, tidak sedikit pun tersilap. Satu bintang yang bersinar di bahunya. Dan wajahnya. Wajah yang tidak mungkin dilupakan. Mata Azman membesar hingga ke tahap ekstrim. Semua darahnya menjadi sejuk. Ia adalah perkara yang mustahil. Dia telah mati. Dia pasti telah mati. Wanita yang sama yang dia tanam hidup-hidup di dalam kubur konkrit itu. Mejar Sofia. Tidak, dia bukan lagi Mejar Sofe. Dia adalah Dewi Balas Dendam Athena, Brigadier General Datin Noraidah yang bangkit dari jurang neraka untuk menghakiminya. Perayaan telah berakhir. Kini, masa penghakiman akan bermula. Penyembelihan sang raksasa. Apa tu? Hantu! Ratusan orang ramai di majlis itu meragui mata mereka sendiri. Apa yang muncul di hadapan mereka bukan manusia. Ia adalah roh yang kembali, memecahkan tirai kematian itu sendiri. Pakaian istiadat putih Brigadier General kelihatan sejuk dan pelik seperti kain kafan yang dipakai dari alam barzakh. Seluruh badan Azman menggeletar tanpa kawalan. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Dia menggosok matanya, tetapi dia tidak hilang. Malah, dia menembusi penglihatannya dengan lebih jelas. Dia tidak bersendirian. Di belakangnya, berpuluh-puluh bayangan berpakaian uniform tempur hitam muncul tanpa bunyi, mula mengepung seluruh majlis itu. Mereka adalah penyiasat elit dari pasukan khas Integrity Mindef. Noraidah berjalan perlahan-lahan ke arah pentas, membelah semua kekecohan itu. Bunyi tumit kasut tingginya yang berlaga dengan lantai asfalt tok-tok-tok bergema di seluruh dataran seperti jam randik yang mencekik jantung pesalah. Dia berhenti betul-betul di hadapan Azman yang kaku dan Leften Tan Sri Razali, orang atasannya, serta tetamu VIP yang lain. Tiada riak di wajahnya. Dia kelihatan begitu tenang, seolah-olah dia bukan orang yang baru sahaja berdepan dengan musuh yang menanamnya hidup-hidup. Tetapi ketenangan itu mencekik nafas Azman dengan lebih kuat. Sudah lama tak jumpa, Kolonel Azman. Mulut Noraidah terbuka. Kali terakhir saya melihat awak adalah di dalam konkrit yang gelap dan lembap itu, bukan? Nampaknya awak baik-baik saja. Wajah awak sangat sihat, suaranya penuh dengan ejekan. Azman tidak dapat menjawab. Bibirnya biru dan dia mengalami kejang. Noraidah tidak memandangnya lagi dan beralih kepada ketua logistik yang berdiri di sebelahnya. Tuan Jeneral, hari ini memang hari yang baik. Bukan dapat menghadiri majlis perasmian bangunan yang hebat ini. Mungkin usaha Tuan Jeneral juga besar dalam pembinaan bangunan ini. Kata-katanya yang penuh makna membuat wajah jeneral itu pucat lesi. Dia dapat merasakan wanita gila ini tahu segala-galanya. Siapa awak? Berani datang ke sini dan membuat kecoh?
Jeneral itu cuba kelihatan tenang, menggunakan kuasanya untuk menguasainya. Noraidah mencemuh. Awak tak kenal saya, Tuan Jeneral, memang patut. Apabila saya melaporkan kepada awak, saya sentiasa memakai 1 bintang di bahu saya. Tetapi hari ini keadaannya sedikit berbeza. Dia menunjuk ke bahunya. Saya adalah Ketua Pasukan Khas Integriti MINDEF, Brigadier Jeneral Datin Noraidah. Saat identitinya didedahkan, dataran itu dilanda kejutan besar sekali lagi. Athena. Nama legenda itu. Kaki jeneral itu goyah. Dia menyedari betapa dahsyatnya kesilapan yang telah dia lakukan. Dia memegang tali busuk Azman dan kini akan jatuh ke neraka bersamanya. Baiklah. Noraidah bertepuk tangan sekali. Mari kita hentikan sandiwara yang tidak perlu ini dan terus ke intipati. Dia memberi isyarat kepada ajudannya, tayangkan video ucapan tahniah yang telah disediakan. Sebaik sahaja kata-katanya berakhir. Skrin LED gergasi yang dipasang untuk majlis perasmian bertukar. Ucapan tahniah hilang. Dan tempatnya digantikan dengan rakaman tapak pembinaan yang gelap dan suram. Ia adalah rakaman malam itu. Rakaman yang dirakam oleh pasukan sokongan luar Noraidah dengan kamera inframerah berkuasa tinggi dari jauh. Di dalam skrin itu, Azman dan 5 serigala memukul seorang wanita dengan kejam secara beramai-ramai. Gedebuk, gedebuk, bunyi hentakan tumpul bergema melalui pembesar suara dengan jelas. Jalang kotor. Kau berani potong periuk nasi siapa? Itu adalah suara Azman. Semua orang di dataran itu menahan nafas. Video itu berterusan. Mereka mengheret wanita yang cedera parah itu ke lubang dinding yang belum siap. Dan adegan mengerikan dikebumikan hidup-hidup, menuangkan simen ke atasnya. Tidurlah dengan tenang, meja Sofia. Saat perkataan kejam terakhir Azman bergema, dataran itu dipenuhi dengan jeritan terkejut dan kemarahan. Syaitan, bukan manusia. Video itu tidak berakhir. Skrin seterusnya menunjukkan Azman bertemu dengan pemilik syarikat pembinaan, bertukar sampul wang, rekod akaun syarikat hantu isterinya. Dan semua bukti bahawa sebahagian wang itu mengalir ke akaun rahsia ketua logistik. Akhir sekali, apa yang muncul di skrin adalah sekeping besi hangus dan di bawahnya laporan rasmi dari Makmal Forensik MINDEF muncul. Sampel besi tertulang didapati adalah produk Cina di bawah standard. Risiko keruntuhan bangunan adalah serius. Semua telah berakhir. Azman dan konco-konconya tidak dapat membuat sebarang alasan lagi. Mereka telah menerima hukuman paling mengerikan di pentas yang paling mewah yang mereka bina, di mana semua dosa mereka didedahkan kepada dunia. Kau berani tarik aku sekali. Ketua logistik yang marah mencengkam kolar Azman. Kedua-dua penjenayah itu mula bertarung dengan kejam, saling menggigit sesama sendiri. Noraidah memandang rendah pemandangan menyedihkan itu dengan dingin. Sudah tiba masanya untuk menamatkan babak ini. Dia menghampiri mereka untuk melaksanakan misi terakhirnya. Kepulangan Athena bukanlah sekadar pendedahan. Ia hanyalah permulaan penghakiman. Perayaan darah yang sebenar akan bermula sekarang. Penghakiman atas keranda konkrit. Cahaya skrin padam. Tetapi imej itu, seperti stigma yang tidak dapat dipadamkan, terpahat jelas di retina semua orang yang berkumpul di majlis itu. Adegan keganasan yang mengerikan, detik-detik transaksi kotor dan amaran merah menakutkan tentang risiko keruntuhan bangunan. Dataran itu sunyi seperti disimbah air. Muzik perayaan dan gelak ketawa orang ramai yang bergema sebentar tadi hilang sama sekali. Apa yang menggantikannya hanyalah rasa dikhianati dan kemarahan dan ketakutan asas bahawa bangunan yang mereka berdiri mungkin runtuh bila-bila masa. Di atas pentas, kedua-dua penjenayah itu meraung seperti haiwan, mencengkam kolar masing-masing. Sebab kau berani tarik aku sekali. Aku tak tahu apa-apa. Diam, kau musang tua. Pergaduhan mereka yang hodoh membuktikan betapa keji dan rendahnya mereka. Noraidah tidak melihat pemandangan menyedihkan itu lagi. Dia mengambil mikrofon.
dan mula mengeluarkan penghakiman terakhir yang akan menenangkan semua kekacauan ini. Senyap. Suaranya yang perlahan tetapi sedingin ais bergema melalui pembesar suara dan pergaduhan kedua-dua haiwan itu terhenti. Semua mata kembali tertumpu kepadanya. Mula-mula dia bercakap kepada orang awam dan askar yang tidak bersalah yang menghadiri majlis itu. Saya memohon maaf bagi pihak MINDEF kerana menyaksikan kejadian yang tidak menyenangkan ini. Tetapi sila ingat detik ini dengan jelas. Ini bukan kehinaan angkatan tentera kita. Ini adalah perjuangan menyakitkan angkatan tentera kita untuk membuang daging yang busuk dan dilahirkan semula. Hari ini bukan majlis perasmian untuk meraihkan hasil rasuah. Hari ini akan menjadi tempat bersejarah di mana keadilan ditegakkan dan anda semua adalah saksi sejarah itu. Kata-katanya mempunyai kuasa. Kata-katanya menenangkan fikiran orang yang menggeletar kerana kebimbangan dan ketakutan dan menyemai harapan baharu dalam diri mereka. Dan akhirnya, dia menoleh ke arah pesalah di atas pentas. Matanya tidak lagi mengandungi emosi manusia. Hanya pandangan Athena yang kejam menghakimi dosa mengikut undang-undang dan prinsip. Dia membuka sekeping dokumen. Ia adalah laporan tuduhan yang dia selesaikan dengan nyawanya selama beberapa minggu. Mulai sekarang, atas nama Pasukan Khas Integriti MINDEF, saya mengumumkan fakta jenayah terhadap tertuduh mantan Kolonel Azman bin Mansor di majlis ini. Mantan Kolonel, wajah Azman bertukar menjadi kelabu. Dia sudah melucutkan semua jawatannya dengan kelulusan dari Yang di-Pertuan Agong. Pertama, semasa memegang jawatan sebagai Komandan Regimen Jurutera 100 Ratu, tertuduh telah menyalahgunakan kuasa, menubuhkan syarikat hantu bernama Syarikat Pembinaan Harimau Jaya dan menggelapkan dana pertahanan negara berjumlah kira-kira 50 bilion ringgit melalui 27 transaksi. Kedua, dalam proses penyelewengan dana, tertuduh menggantikan bahan teras bangunan, besi tertulang tegangan tinggi dan simen dengan bahan yang tidak berkualiti, meletakkan nyawa ratusan anggota dalam bahaya serius. Ini adalah pengkhianatan yang jelas, bukan sekadar rasuah. Ketiga, dalam usaha untuk menyembunyikan jenayahnya, tertuduh telah berkomplot dengan 5 orang kanannya untuk memukul secara beramai-ramai dan malah cuba membunuh Mejar Nur Sofia, seorang pegawai dari Pasukan Khas Integriti MINDEF, dengan menanamnya hidup-hidup di dalam dinding konkrit tapak pembinaan. Ini adalah cubaan membunuh pegawai atasan di bawah Akta Angkatan Tentera yang harus menerima hukuman paling berat. Setiap kali suaranya bergema, kepala Azman tunduk semakin dalam. Semua dosa yang telah dia lakukan kini kembali menjadi belenggu yang mencekik lehernya. Noraidah akhirnya mengalihkan pandangannya kepada ketua logistik. Selain itu, Pasukan Khas Integriti ini telah mendapatkan bukti jelas bahawa Lieutenant General Tan Sri Razali, Ketua Logistik MINDEF, terlibat secara mendalam di sebalik semua jenayah ini. Beliau menerima rasuah berbilion ringgit sebagai balasan untuk menutup mata terhadap jenayah Azman dan memimpin usaha untuk melumpuhkan sistem pengawasan angkatan tentera. Oleh itu, beliau ditahan kecemasan berkuat kuasa sekarang atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Serentak dengan pengumumannya, ejen Pasukan Khas Integriti yang berdiri di belakangnya bergegas dan memegang kedua-dua lengan jeneral itu. "Lepaskan! Kau tahu aku siapa? Kau wanita jalang. Aku takkan biarkan kau." Jeneral itu melakukan pergelutan terakhir, tetapi 3 bintang yang bersinar di bahunya telah hilang cahayanya. Semua tuduhan telah berakhir. Kini, hanya tinggal seorang pesalah di atas pentas, Azman. Noraidah berjalan perlahan-lahan ke atas pentas dan berhenti betul-betul di hadapannya. Dia tidak menggunakan mikrofon lagi. Dia berbisik dengan suara yang sangat kecil yang hanya dia sahaja yang boleh dengar. Suara itu sedingin dan sekejam hukuman mati yang dikeluarkan oleh malaikat maut dari neraka. "Azman, aku tidak akan meminta hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk kau." "Apa?"
Itu adalah rahmat yang terlalu besar untuk kau. Kau tidak layak untuk mati dengan tenang di dalam penjara. Matanya bersinar menyeramkan. Kau mesti hidup sehingga saat pembinaan pembunuhan yang kau bina ini, projek perumahan Wira, dirobohkan di hadapan mata kau. Kau mesti melihat sendiri bagaimana hasil ketamakan kau menjadi debu. Dan selepas itu, sepanjang hayat engkau, kau akan hidup di dalam penjara yang lebih kecil dan gelap daripada bilik konkrit yang kau tanam aku. Setiap malam engkau akan mengimbas kembali ketakutan dan kesakitan yang aku alami. Itu adalah neraka sebenar yang aku berikan kepada engkau. Kata-kata Noraidah yang seperti sumpahan itu meruntuhkan sisa-sisa kewarasan terakhir Azman. Matanya terbeliak dan buih keluar dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan mula mengalami kejang, menjerit kesakitan. Penghakiman Athena berakhir begitu sahaja. Ia bukan penghakiman yang membunuh jasad. Ia adalah balas dendam yang paling kejam dan sempurna yang mengurung jiwa seseorang di neraka buat selamanya. Epik, benih keadilan. Jeritan Azman yang seperti haiwan bergema kosong melalui pembesar suara majlis perasmian. Dia merangkak di lantai, mengalami kejang. Pakaian istiadatnya yang mewah diselaputi tanah dan air liur kelihatan sangat menyedihkan. Semua yang dia bina sepanjang hidupnya hilang seperti buih dalam masa beberapa minit. Kehormatannya, kuasanya, kekayaannya dan kewarasannya yang terakhir. Noraidah memandang rendah pemandangan menyedihkan itu dengan mata yang dingin. Tiada simpati yang tinggal dalam dirinya. Lelaki itu bukan lagi manusia, hanya raksasa yang dimakan oleh ketamakannya sendiri. Bawa dia keluar, perintahnya yang pendek dan tegas. Ejen pasukan khas integriti di belakangnya bersedia untuk bergerak tepat pada ketika itu. Saat yang semua orang fikir telah berakhir, pergerakan Azman yang merangkak di lantai tiba-tiba terhenti. Kejangnya berhenti seperti satu pembohongan. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan lagi wajah pecundang yang putus asa. Matanya kelihatan gila, tetapi di kedalaman itu, kegilaan yang mengerikan untuk memusnahkan segala-galanya bergolak seperti gunung berapi. Dia mula ketawa seperti orang gila. Berakhir? Permainan berakhir? Tidak, belum berakhir. Dia terhuyung-hayang bangun. Pergerakannya seperti binatang buas yang cedera, tidak dapat dijangka. Walaupun aku mati, aku takkan mati seorang diri. Kau, Noraidah, kau wanita jalang, kau sahaja, kau seorang sahaja yang akan aku heret ke neraka dengan tangan aku sendiri. Tangannya bergerak sepantas kilat ke poket pakaian istiadatnya. Dan objek perak yang berkilat muncul darinya. Pistol khidmat pegawai. Bahaya Jeneral, ejen pasukan khas integriti menjerit ketakutan, cuba melindunginya. Tetapi pergerakan Azman lebih pantas daripada jeritan mereka. Dia telah melepaskan kunci keselamatan pistol dan menghalakan muncung ke jantung Noraidah. Mati. Saat jarinya hendak menarik picu, badan Noraidah bergerak. Pergerakannya begitu pantas, tidak mungkin diikuti oleh mata manusia. Dia merapatkan jarak antara dia dan Azman dalam sekelip mata, seperti kilat yang mengabaikan undang-undang fizik. Tebasan tangannya menghentam pergelangan tangan Azman. Krak! Dengan bunyi patah, pistol itu terpelanting dari tangan Azman. Tang! Pistol itu melepaskan tembakan ke udara, menembak siling. Spanduk yang digantung untuk majlis perasmian terkoyak oleh peluru dan jatuh ke bawah. Serangan Noraidah tidak berhenti. Dia memutarkan badannya dan menghentam ulu hatinya dengan siku. Argah! Rintihan bercampur darah keluar dari mulut Azman. Dia tidak melepaskan peluang apabila Azman hilang imbangan. Dia menyambar lengannya, memutarnya ke belakang dan menguasainya dengan teknik kunci sendi yang sempurna. Dan akhirnya, dia mencengkam lehernya dan menghempasnya ke lantai. Boom! Pentas itu bergegar, debu berkepul-kepul naik. Azman terbaring di lantai, tidak bergerak lagi. Matanya hilang fokus, memandang ke udara.
Semua ini berlaku dalam masa hanya 3 saat. Ribuan orang yang berkumpul di dataran itu hanya memandang kosong pada adegan seperti filem yang berlaku di hadapan mata mereka. Noraidah termengah-mengah. Dia mengambil pistol yang jatuh ke tanah dan menghalakan muncung pistol yang sejuk itu ke kepala Azman yang pengsan. Jarinya berada di picu. Di matanya terdapat aura membunuh yang dingin. Dia boleh menembak kepala syaitan ini sekarang juga. Tetapi dia tidak menembak. Dia perlahan-lahan menurunkan muncung pistol dan melepaskan kelopak peluru, mencampakkannya ke lantai. Sudah berakhir, dia berbisik perlahan. Permainan benar-benar telah berakhir, Kolonel. Dia bukan lagi Athena. Dia bukan lagi Dewi Keadilan yang menghakimi undang-undang. Dia adalah seorang askar yang menolak untuk menjadi pembunuh yang buta oleh balas dendam peribadi. Dia telah mempertahankan maruah dan semangat tenteranya sehingga saat terakhir. Kewarasan terakhirnya ini meletakkan noktah pada drama balas dendam yang mengerikan ini. Tahan mereka semua. Atas arahannya, ejen pasukan khas integriti dan polis tentera yang kini tersedar bergegas masuk, menggari Azman yang pengsan dan 5 serigala yang menggigil ketakutan serta semua pihak yang terlibat. Melihat mereka diheret keluar, Noraidah akhirnya menyedari bahawa perjuangan yang panjang telah berakhir. Ketegangan yang menindih seluruh badannya hilang dan rasa letih yang melampau melanda. Dia hampir rebah di tempat itu. Tepat pada ketika itu, seseorang memegang bahunya, Kapten Izwan. Jeneral, semuanya telah berakhir. Suaranya penuh dengan kelegaan. Noraidah mengangguk. Dia melihat ke langit. Langit biru dan bersih, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi dia tahu, semuanya telah berubah dan tiada jalan kembali ke masa lalu. Kebangkitannya bukan sahaja berakhir dengan balas dendam peribadi, ia akan menjadi tembakan suar yang memutuskan rantai rasuah gergasi dan memberikan amaran baharu kepada seluruh angkatan tentera. Perang sebenar Athena mungkin bermula sekarang, perjuangan yang panjang dan sunyi untuk membuang akar yang busuk sepenuhnya dan menanam benih harapan yang baru di tempat itu. Dia rela melangkah ke jalan itu. Epik, akhir kisah. Masa berlalu. Ribut taufan yang pernah menggemparkan Malaysia kini perlahan-lahan dilupakan dalam ingatan orang ramai. Tetapi kesan yang ditinggalkan oleh taufan itu tidak pernah hilang. Ia telah mengukir pengajaran yang tidak dapat dipadamkan di tempat yang paling dalam masyarakat dan angkatan tentera kita. Brigjen Noraidah masih setia berkhidmat kepada negara di tempatnya. Dia tidak mahu dipuja sebagai wira. Dia kembali ke bayang-bayang, menjauhi sorotan. Tetapi namanya, Athena, kini bukan lagi hanya nama samaran dalam angkatan tentera, tetapi simbol keadilan dan ketabahan hidup di hati semua askar. Tapak PPW yang diselamatkan olehnya dilahirkan semula dalam bentuk baharu. Di tempat di mana bangunan kelabu, simbol rasuah itu berdiri, kini terdapat taman peringatan pahlawan yang dipenuhi rumput hijau dan pokok-pokok. Syaitan itu cuba menanam keadilan di dalam konkrit. Mereka percaya bahawa suara kebenaran boleh ditutup buat selamanya dengan simen sejuk. Tetapi mereka tidak tahu bahawa keadilan bukanlah sesuatu yang boleh ditanam. Keadilan adalah seperti benih. Walaupun ditutup dengan konkrit yang paling keras, benih itu akan memecahkan celah yang paling kecil dan bertekad untuk bercambah. Dan pokok keadilan yang telah berakar umbi tidak akan goyah oleh sebarang ribut dan akan tumbuh lebih kuat dan lebih teguh. Kisah Brigjen Noraidah menunjukkan kepada kita kebenaran yang ringkas namun agung itu. Dia seorang diri. Dia dicampak ke dalam lubang keputusasaan yang paling gelap dan dalam. Semuanya kelihatan berakhir. Tetapi dia tidak berputus asa. Dia mengikis dinding keras itu dengan tangannya yang patah dan menghidupkan semula percikan harapan yang hampir padam dengan nafasnya yang terakhir. Pergelutannya yang kecil dan menyedihkan itu akhirnya menjadi jeritan besar yang meruntuhkan dinding rasuah gergasi.
Kisah ini bertanya kepada kita, dari manakah datangnya kekuatan sejati? Puluhan bilion wang haram, bintang yang bersinar di bahu, berpuluh-puluh orang suruhan setia. Tidak, kekuatan sejati bukanlah milik Azman yang memiliki semua itu. Kekuatan sejati adalah milik Noraidah yang telah kehilangan segala-galanya. Ia adalah keazaman gigih yang tidak pernah mengalah dalam apa jua keadaan. Ia adalah kepercayaan teguh bahawa keadilan pasti akan menang. Dan ia adalah keberanian untuk menjerit menentang ketidakadilan, bukannya berdiam diri dengan alasan bukan masalah aku. Tetapi kita juga mesti bertanya soalan lain. Siapa yang mencipta raksasa bernama Azman? Adakah ia hanya disebabkan oleh ketamakan dan kekejaman peribadinya? Atau adakah ia disebabkan oleh orang-orang atasannya yang menutup mata demi kepentingan diri walaupun mengetahui jenayahnya? Orang suruhannya yang mendapat habuan daripada kuasa zalimnya dan orang ramai yang menyaksikan semua ketidakadilan itu tetapi berpaling dan berdiam diri mengatakan itu bukan urusan mereka. Mungkin kita semua adalah rakan sejenayah yang membesarkan raksasa itu? Keheningan dan toleransi terhadap kejahatan adalah kejahatan yang lain. Jeritan berani seorang individu adalah penting, tetapi jika tiada suara ramai yang bersatu dan menyokong jeritan itu, dunia tidak akan berubah dengan mudah. Kini, saya bertanya kepada anda, jika anda adalah seorang askar yang menghadiri majlis perasmian pada hari itu, apakah yang akan anda lakukan? Adakah anda akan bersetuju dengan keheningan apabila seorang pegawai wanita dihina secara tidak adil oleh komandan yang korup sebelum semua kebenaran didedahkan? Atau adakah anda akan kekal sebagai penonton apabila Dewi Athena yang kembali dari neraka berjuang sendirian melawan raksasa itu? Atau adakah anda akan mengambil keberanian untuk berdiri di pihak keadilan berjuang bersamanya? Sila tinggalkan pilihan anda di komen di bawah. Keadilan tidak pernah jauh. Ia berada dalam pilihan kecil anda yang berani, tepat pada saat ini.